Okey, ini satu lagi buat. Dia kata madu saya tak ori sebab cair. Ada dua situ dalam balasan dia tu. Dia kata madu dia je yang ori. Dalam tu cair pula. Okey. Tuan-tuan, ini yang satu masalah besar. Masyarakat sekarang ni mengatakan madu ori itu pekat. Madu ori itu cair. Saya dah berpuluh kali pergi hutan, saya tahulah. Madu ori, madu hutan cair. Kalau tak puas hati lagi, saya cabar dekat sini. Bawa saya ke pokok. Carilah mana-mana pemanjat. Kalau tuan tak ada pemanjat, saya ada pemanjat. Kalau yang turun dari pokok tu nanti madu tu pekat, saya bagi 100,000. Kalau yang turun daripada pokok tu, madu dia tu pekat, saya bagi 100,000. Sebab apa saya dah geram sangat dah. Ramai. Dan inilah yang ada dalam fikiran masyarakat. Tuan-tuan, saya beritahulah, kalau tak pernah pergi bawah pokok, tak pernah tunggu madu turun bawah pokok, jangan bercakap tentang madu. Itu menipu, memfitnah. Cakap tentang madu bukan boleh pakai angan-angan. Kau boleh bercakap tentang madu, kau pergi ke hutan, tengok madu tu turun daripada pokok. Lepas tu minum, makan. Lepas tu letak madu tu ke rumah, tengok sebulan dia jadi, seminggu dia jadi apa, 2 minggu dia jadi apa, sebulan dia jadi apa. Tengok betul-betul, rasa tiap hari. Dah pergi ke hutan tak cukup 1 kali, kau pergi sekurang-kurangnya 10 kali, barulah kau boleh bercakap tentang madu. Ini tak pernah pergi ke hutan bercakap tentang madu. Apa benda yang kau cakap? Saya beritahulah semua yang tukang jual madu ke, yang komen-komen dalam konten-konten saya ni, kau tak pernah pergi ke hutan. Tak pernah pergi ke hutan. Jadi apa benda yang kau cakap? Berdasarkan apa kau cakap? Termasuk saya pernah jumpa Tok Arab tu lagi, saya cakap. Dia bertembang dengan saya tentang madu begini. Saya tanya satu je, pernah tak ambil madu di hutan atau di Yaman itu dari pokok atau dari gua turun? Tak pernah, jangan sembang, kata saya. Engkau menipu. Bahkan saya beritahu, profesor tentang madu pun kalau tak pernah pergi hutan, engkau menipu. Saya pernah. Ada pakar madu, dia cerita madu kalau lama lebih setahun, kata dia rosak. Saya tanya apa benda yang rosak? Dia kata HMF dia tinggi, lebih 1,000 kata dia. Saya bawa madu saya 5 tahun tu, saya pergi maaf, HMF dia hanya 20 je. Jadi besok dia saya jumpa lagi, ni 20 je tuan, dia diam. Rupanya dia kaji madu ternak. Sampel kajian dia tu madu ternak. Mana sama madu hutan? Yang disebut dalam Quran tu madu hutan.